hantu yang paling menggerunkan di Malaysia. Okey guys, korang pernah dengar tak pasal hantu yang orang Melayu lama memang paling takut sekali? Penanggal. Kalau setakat Pontianak, Langsui tu biasalah kita dengar kan. Tapi pasal penanggal ni, dia lain macam sikit. Bayangkan tengah malam korang nampak satu kepala perempuan terapung dekat udara. Kepala je, badan tak ada. Lepas tu, dekat bawah kepala tu terjuntai usus, paru-paru, hati semua keluar. Berdarah, berlumuran, terhayun-hayun bila dia terbang. Serius, kalau korang nampak, confirm terus kaku, tak boleh nak lari. Cerita pasal penanggal ni, dia ada macam-macam versi. Ada yang kata dia asalnya wanita biasa, tapi obses nak kekal cantik. Korang tahu kan, zaman dulu ilmu hitam, sihir semua tu memang banyak orang cari. Ada yang sanggup puasa pelik, ada yang buat perjanjian dengan makhluk gaib, nak cantik sampai mati, nak wajah kekal muda. Tapi harga yang dia bayar memang mengerikan. Sejak tu, setiap kali malam, kepala dia akan terbang keluar dari badan. Organ dalam semua ikut sekali. Dia dah bukan manusia biasa lagi. Dia dah jadi penanggal. Ada juga versi lain yang kata penanggal ni asalnya bidan. Dulu kan, bidan kampung yang selalu uruskan kelahiran. Tapi bila bidan tu langgar pantang, kononnya dia kena sumpah. Daripada tolong orang bersalin, terus jadi hantu yang ganggu orang bersalin. Ironi kan? Okay, so siapa yang jadi target penanggal ni? Jawapan dia, wanita yang baru lepas bersalin dengan bayi kecil. Kenapa? Sebab darah nifas tu kononnya makanan paling sedap untuk dia. Dan bayi kecil, darah mereka masih segar, suci. Orang tua-tua kata, kalau tiba-tiba tengah malam baby menangis tanpa sebab, tak boleh tenang-tenang. Mungkin ada tetamu yang sedang datang berlayang. Dan cara dia menyerang pun senyap. Dia tak datang dengan bunyi bising pun. Dia masuk ikut celah bumbung, ikut lubang kecil. Kepala terapung, organ panjang berayun, masuk macam ular melilit. Lepas tu, dia duduk dekat tepi katil, senyap-senyap, hisap darah. Bayi makin pucat, ibu makin lemah. Esok pagi, orang ingat sakit biasa, tapi sebenarnya dah kena serang. Tapi jangan risau, orang kampung dulu bukannya bodoh. Diorang ada cara nak halang penanggal ni. Rumah orang bersalin biasanya akan dipagar dengan duri mengkuang atau daun nenas tajam penuh duri. Kalau penanggal cuba masuk, organ dia yang panjang tu akan tersangkut. Bila tersangkut, dia tak boleh lari. Lepas tu, semua bekas air dalam rumah akan ditutup. Kenapa? Sebab sebelum dia balik ke badan asal, penanggal kena cuci organ dia dalam air cuka. Kalau tak jumpa, tak sempat cuci, sebelum subuh, dia akan mati. Dan of course, orang gantung bawang putih merata-rata. Bau dia memang penanggal tak tahan. Jadi bawang putih ni bukan setakat halau Pontianak je, tapi penanggal pun lari. Sekarang kita masuk part yang paling seram. Cerita-cerita orang kampung. Ada kisah seorang makcik ni, lepas bersalin, dia makin hari makin lemah. Setiap malam, baby dia menangis, tak berhenti sampai subuh. Suami dia pun pelik. Apa dia tak kena? Satu malam, dia beranikan diri berjaga. Tengah malam tu, dia dengar bunyi pelik dekat atas bumbung. Macam kain basah yang diheret atas zinc. Perlahan tapi jelas. Bila dia intai sikit, ya Allah, nampak kepala perempuan dengan rambut panjang terbang dengan usus panjang berjuntai. Mata merah, mulut berdarah. Dia terus kaku, tak mampu nak jerit. Esoknya, orang kampung sepakat kelilingi rumah dengan daun nenas berduri. Malam tu, penanggal dia cuba datang lagi, tapi tak dapat masuk. Usus dia tersangkut. Lepas tu, dia hilang. Makcik tu selamat, tapi sampai hari ni
orang kampung percaya kepala tu masih berkeliaran, cuma dah pindah tempat lain. Sekarang, korang nak tahu tak macam mana nak cam orang yang disyaki sebagai penanggal? Orang tu kata pada siang hari, orang tu akan nampak lesu, selalu penat, macam tak cukup tenaga. Kadang-kadang leher dia ada kesan merah pelik, dan paling obvious ada bau masam macam bau cuka. Ada juga cerita pasal orang kampung yang jumpa tubuh wanita terbaring tapi kepala tak ada. Korang bayangkan, badan tanpa kepala, kaku je. Bila orang tunggu sampai subuh, kepala tu cuba balik, tapi orang dah siap tabur duri mengkuang sekeliling. Kepala tu tak dapat bersatu balik, dan akhirnya penanggal itu binasa. So sekarang ni persoalan dia, penanggal ni betul-betul wujud ke atau sekadar cerita seram orang dulu-dulu? Kalau korang tanya budak bandar, mesti dia kata mengarut. Tapi cuba tanya orang kampung, especially bidan-bidan lama, ramai yang kata diorang sendiri pernah rasa, pernah nampak, pernah dengar. Ada yang nampak cahaya merah terbang atas langit pada waktu malam, ada yang dengar bunyi usus diheret dekat atas rumah, ada baby yang menangis setiap kali pukul 2 ke 3 pagi. So, betul ke tak betul? Itu korang fikirlah sendiri. Yang pasti, cerita pasal penanggal ni bukan sekadar hiburan. Bagi orang dulu-dulu, ini adalah peringatan supaya kita jaga ibu bersalin. Jangan tinggalkan diorang seorang diri, dan jangan ambil mudah. Tapi siapa tahu kan, mungkin masa korang tengah dengar cerita ni, dekat luar sana ada sesuatu yang tengah melayang, cari rumah yang senyap, cari darah yang masih segar. So, bila anjing tiba-tiba menyalak tengah malam, atau baby korang menangis tanpa sebab, cuba korang tengok sekeliling, sebab kemungkinan penanggal sedang mengintai. So guys, kalau korang berminat lagi untuk mendengar cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam ataupun cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa like, komen, share dan juga tekan button subscribe tu untuk video-video yang lebih menarik pada masa akan datang. Okay? Assalamualaikum.